Legenda tak akan mati. Siri 23. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Seorang doktor, seorang negarawan, seorang pejuang yang mengubah wajah Malaysia. Dalam sejarah Malaysia, ada nama yang sekadar tercatat di dalam buku sejarah, tetapi ada nama yang meninggalkan kesan sehingga generasi selepasnya masih membicarakannya. Salah seorang daripadanya ialah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau bukan sekadar seorang Perdana Menteri, beliau ialah seorang doktor yang masuk ke dunia politik, seorang pemikir yang berani mengkritik bangsanya sendiri, dan seorang pemimpin yang mempunyai visi besar tentang bagaimana Malaysia sepatutnya berdiri di mata dunia. Beliau pernah memimpin Malaysia selama lebih 2 dekad dan kemudian kembali memimpin negara sekali lagi pada usia yang sudah lanjut. Antara perkara yang sering dikaitkan dengan era kepimpinannya ialah pembangunan infrastruktur berskala besar, perindustrian negara dasar pandang ke timur, pembangunan Proton, KLCC, Putrajaya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur serta usaha menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang lebih moden. Tetapi perjalanan Tun Dr. Mahathir bukanlah tanpa kontroversi. Era pemerintahannya turut menyaksikan pelbagai kritikan berkaitan demokrasi, kebebasan media, sistem kehakiman dan cara kuasa politik digunakan. Ada yang menganggap beliau seorang pemimpin yang terlalu tegas, ada yang menganggap beliau terlalu keras. Namun bagi penyokongnya, ketegasan itulah yang menjadikan Malaysia bergerak lebih pantas, dan di situlah kita belajar satu perkara. Sejarah tidak pernah hanya mempunyai satu warna. Tun Dr. Mahathir ialah tokoh yang boleh dipuji kerana sumbangannya dan pada masa yang sama boleh dikritik kerana keputusan yang pernah dibuatnya. Namun satu perkara sukar dinafikan. Beliau meninggalkan jejak yang sangat besar dalam sejarah Malaysia. Daripada seorang doktor di Alor Setar, beliau akhirnya menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan selepas bersara, beliau kembali semula ke gelanggang politik dan menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua. Itu sendiri sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya perjalanan politik beliau. Sama ada kita menyokongnya atau mengkritiknya, sama ada kita bersetuju atau tidak bersetuju dengan pemikirannya. Nama Tun Dr. Mahathir Mohamad tetap menjadi sebahagian daripada sejarah perjalanan Malaysia. Kerana seorang pemimpin mungkin meninggalkan jawatan, tetapi apabila pemikirannya, keputusannya dan legasinya terus diperdebatkan oleh generasi selepasnya, maka legendanya belum mati. Inilah legenda tak akan mati. Siri 23. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seorang doktor, seorang pemimpin, seorang negarawan dan seorang tokoh yang telah meninggalkan kesan besar kepada Malaysia. Legenda tak akan mati.